Animasi ini adalah bab 7 sejarah tingkatan 3 bertajuk Penentangan Masyarakat Tempatan. Pada abad ke-19, angin perubahan mula bertiup kencang di tanah Melayu. Kedatangan kuasa British membawa bersama sistem pentadbiran dan peraturan baru yang asing. Hak dan kedudukan para pembesar tempatan mula terhakis, manakala rakyat dibebani dengan cukai yang tidak adil. Di Nanning, seorang pemimpin bernama Dol Said, atau nama sebenarnya Abdul Said bin Omar, enggan tunduk. Pada tahun 1831, beliau menentang keras tuntutan British yang mahu Nanning membayar cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 kerana bagi beliau, Nanning adalah sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat. Dol Said tidak bersendirian. Beliau bijak berpakat dengan pemimpin-pemimpin dari Rembau, Seri Menanti dan wilayah-wilayah jiran yang lain. Dengan muafakat ini, beliau berjaya mengumpulkan seramai 4,000 hulu balang Melayu. Dalam Perang Nanning Pertama pada tahun 1831, gabungan pahlawan ini berjaya memberi kekalahan yang memalukan kepada tentera British. Namun, British menggunakan muslihat untuk memecah belahkan pakatan ini. Menjelang Perang Nanning Kedua pada tahun 1832, Dol Said kehilangan sokongan dan akhirnya British berjaya menawan Nanning. Di seberang Laut China Selatan, di bumi Sarawak, seorang pembesar Sarikei bernama Sharif Masahor bangkit menentang perluasan kuasa James Brooke. Dilantik oleh Sultan Abdul Mumin Brunei pada tahun 1849, beliau merupakan seorang pemimpin yang berwibawa dan sangat berpengaruh di sepanjang Sungai Rajang. Penentangan beliau bermula apabila James Brooke mengambil alih pentadbiran Sarikei. Tindakan Brooke ini telah melucutkan kuasa dan kedudukan Sharif Masahor sebagai pemerintah tempatan, satu perbuatan yang dianggap mencabar maruah dan kedaulatan bangsanya. Bertekad untuk mengusir Brooke, Sharif Masahor membentuk pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur dan Pengiran Temenggung Hashim Jalil dari Sadong. Pada tahun 1860, mereka merancang serangan besar-besaran ke atas Kuching dari dua arah. Walau bagaimanapun, Charles Brooke berjaya mematahkan serangan tersebut kapal perang dan senjata moden. Akibat kekalahan itu, Sharif Masahor dan Datuk Patinggi Abdul Ghaffur ditangkap lalu dibuang negeri, menamatkan penentangan mereka di Sarawak. Juga di Sarawak, seorang pahlawan Iban yang digeruni bangkit menentang pemerintahan Brooke. Nama asalnya Li Bao, namun beliau lebih dikenali sebagai Rentap, yang membawa maksud penggoncang dunia. Sebagai pemimpin kaum Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas, beliau merupakan seorang pahlawan yang amat disegani, berpegang teguh pada adat dan bertekad mempertahankan tanah warisan nenek moyang daripada dicerobohi kuasa asing. Kubu Rentap di Bukit Sadok terbukti kebal dan amat sukar ditembusi. Dikelilingi gaung yang curam dan diperkukuh dengan kayu belian setebal 2 kaki, kubu ini berjaya menangkis 2 serangan besar oleh Charles Brooke pada tahun 1857 dan 1858. Rentap menggunakan meriam yang diperbuat daripada besi iaitu bujang timpang berang. Hanya pada tahun 1861, dalam serangan ketiga, barulah pihak Brooke berjaya menawan kubu itu dengan menggunakan sebuah meriam tembaga yang besar, bujang sadok. Rentap terpaksa berundur ke Entabai, namun semangat perjuangannya tidak pernah padam sehingga ke akhir hayatnya. Api penentangan tidak pernah padam. Di Negeri Sembilan, Yam Tuan Antah bangkit pada tahun 1875. Yam Tuan Antah adalah anak Raja Radin Yam Tuan Besar Negeri Sembilan, 1833 hingga 1861. Pada tahun 1875, beliau dilantak sebagai Yam Tuan Seri Menanti. Beliau menentang campur tangan British di Sungai Ujong yang menggugat kedaulatan Seri Menanti dan wilayah takluknya. Beliau memimpin 4,000 pengikutnya menentang Datuk Kelana yang disokong oleh pasukan tentera British. Angkatan Yam Tuan Antah telah dikalahkan di Paroi dan Bukit Putus oleh British. Pada tahun 1876, beliau telah berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat, William Jervois dan melalui rundingan itu, Yam Tuan Antah dilantik sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Pada masa yang sama, di Pahang, seorang pembesar gagah bernama Datuk Bahaman, Abdul Rahman bin Imam Noh, merasa terhina. Beliau dilantik sebagai pembesar Temerloh setelah kematian orang kaya Indera Segara.
Hak beliau untuk mengutip cukai di kawasannya dirampas dan British mendirikan balai polis di kawasannya tanpa pengetahuannya. Maruah yang dicabar ini menyemarakkan semangat penentangan. Datuk Bahaman melancarkan gerakan menentang British pada tahun 1891 dengan bantuan pahlawan handalan seperti Tok Gajah, Imam Perang Rasul dan Mat Kilau. Mereka melancarkan serangan gerila yang licik, berjaya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai pada tahun 1894. Namun, British yang memiliki kelebihan tentera dan senjata moden bertindak balas dengan hebat. Setelah pertempuran sengit, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau terpaksa berundur ke Kelantan dan Terengganu, menandakan berakhirnya Perang Pahang.